Ini adalah antara game paling pelik aku pernah main dulu. Namanya adalah Doodle God. Dulu saya suka main game di website game-game yang free, Armor Games, Kongregate. Punca kenapa main dekat situ sebab dia free lah. Aku bukannya ada duit nak beli game mahal-mahal. Mana pernah ada PlayStation ke apa sebab PC Master Race. Jap, video ni pasal apa? Jadi satu hari ada game baru yang keluar di laman web tempat main game free ini yang bernama In Doodle God We Trust. Dan logo dia adalah logo benda ni. Music konspirasi tu aku tak boleh nak main sebab nanti kena copyright strike. Jadi aku nyanyi je Ni. Jadi saya sebagai budak sekolah yang ada rasa ingin tahu yang tinggi, saya pun duk fikirlah nak try main ke tak benda game pelik ni. Tapi risau. Tapi macam tak tahu. Lantak lah, try je lah main kot. Apa-apa jadi aku shutdown je lah komputer, lepas tu aku campak masuk tong sampah. Dan game dia ternyata pelik. Lebih kurangnya dalam game ini pemain adalah Dewa Doodle. Benda ni namanya adalah Doodle God ataupun Dewa Doodle. Dan Dewa Doodle ini ciptakan bumi daripada 4 unsur ataupun elemen utama: air, tanah, api dan angin. Macam biasa dengar je 4 unsur ni kan. Ini kita cerita lebih lagi. Tapi ternyata setelah dicipta, bumi ni kosong sangat. Jadi kerja kita sebagai pemain adalah untuk memenuhkan bumi ini dengan objek-objek, dengan hidupan-hidupan, dengan teknologi sampai jadi macam bumi sekarang ni. Caranya adalah dengan kita gabungkan 4 elemen asas tersebut untuk dapatkan elemen-elemen baru, mencecah ratusan elemen. Jadi pertamanya, jalan cerita game ni memang problem. Kenapalah game-game developer ni suka sangat buat game berkonsepkan tahyul-mahyul ni, ya dok? Tapi gameplay game ini pula dia agak sesuatu. Lebih kurangnya dia macam puzzle. Kita mula dengan 4 elemen asas ni. Lepas tu kita pilih satu, contohnya api campur dengan tanah, maka kita akan dapat lava. Betul lah tu kot, logik lah tak? Lava campur dengan air pula, kita akan dapat udara dan batu. Elemen baru. Jadi ini je lah gameplay dia. Daripada 4 elemen asas tu kita gabung sampailah kita dapat 115 elemen-elemen baru. Kita kena buat sampailah kita dapat manusia, kita dapat kapal terbang, kita dapat meriam, kita dapat naga, hantu, elektrik. Jap, macam ada benda pelik dalam tu. Kiranya konsep game ni macam Minecraft jugalah. Daripada bahan-bahan asas kita gabungkan dapat satu bahan yang lebih kompleks. Tapi Minecraft versi yang mak kau cakap, kita dah ada dah Minecraft kat rumah. Minecraft dekat rumah. Cumanya masalah besar game ini adalah dia buat kau sangat-sangat bengang. Bila kau dapat elemen baru, contoh macam api campur batu jadi besi. Ya, korang yang ada hobi campak batu dalam api akan rasa pelik. Sejak bila pula batu yang aku campur dalam api jadi besi? Tapi tak apa, tu nanti dulu. Bila kau dapat elemen yang baru ni, elemen besi ni, kau nak gabungkanlah dengan elemen-elemen lain yang sedia ada. Kau nak tengok jadi apa sebab itulah gameplay dia. Lepas tu kau pun tekanlah besi dengan lava. Tak boleh, okey tak apa. Besi dengan api, patutnya jadi besi tempur ke apa, pun tak jadi apa juga. Lepas tu kau cubalah klik elemen-elemen yang lain untuk gabung dengan besi, tapi semua tak jalan bang. Jap, jadi apa benda yang boleh gabung dengan elemen yang aku baru dapat ni? Jadi itulah masalah besar dengan game ni. Setiap kali kau dapat elemen baru, kau jadi mengagau. Kau kena klik mana satu je boleh gabung ni. Dan kalau ada sikit je elemen tak apa lagi, tapi bila dah sampai puluhan elemen, setiap kali dapat elemen baru kau kena klik berpuluh-puluh kali nak cuba gabungkan dengan elemen lain sebab kau tak tahu jadi apa. Hang dapat elemen glass. Lepas tu hang pun duk klik lah macam orang gila, tak dapat gabungan apa-apa. Dekat hujung-hujung rupanya baru gelas ni ada guna bila kau gabungkan dengan rumah jadi pencakar langit.
Aku marah dengan kau. Lagi satu masalah dengan game ni adalah dia kata dia game puzzle. Game puzzle ni dia ada logik dalaman dia sendiri. Contoh ada game yang bagi kau pistol yang boleh buka 2 portal. Bila kau masuk dalam satu portal, kau keluar ikut portal yang lagi satu. Daripada logik ni, puzzle itu kemudian kembangkan lagi dengan dia bagi stage di mana kau kena gunakan kelajuan. Kau masuk dalam satu portal, kau akan keluar dengan kelajuan yang sama. Jadi kalau kau masuk satu portal dengan pecutan akibat graviti, maka kau akan keluar melompat daripada portal lagi satu. Logik dalaman. Tapi game Doodle God ni, logik dia bersepah-sepah. Itu yang buat kau bengang sangat main game ni. Contoh awal-awal sekali, kau cuba gabungkan udara dengan api. Dapat apa? Dapat steam mungkin? Tak. Kau dapat tenaga. Lepas tu kau pun fikir, jap, kat dalam api tu dah ada tenaga haba dah. Kenapa? Sepatutnya tenagalah yang menghasilkan api, bukannya gabungan api dengan benda lain yang hasilkan tenaga. Lepas tu cuba korang teka macam mana aku berjaya hasilkan manusia dalam game ni. Air campur tanah jadi fire. Fire campur tenaga jadi life, jadi kehidupan. Life campur dengan tanah liat jadi golem batu. Golem batu? Golem batu campur life lagi sekali, dapatlah manusia kan? Logik kan? Logik! Dan banyak lagi gabungan unsur yang merepek. Kau gabungkan life dengan batu, kau dapat telur. Telur dengan tanah, kau dapat dinosaur. Yes! Of course! Dinosaur gabung dengan manusia dapat darah. Jap. Ni betul lah, logik lah ni. Ni logik. Tapi mungkin aku terlampau keras sangat lah dengan game yang aku pernah main waktu kecil ni. Satunya sebab dia ada beberapa versi yang aku tengah tunjuk dekat korang ni adalah versi yang paling awal sekali. Dalam versi yang updated dia, mungkin dia ada lagi banyak lah gabungan, mungkin lagi masuk akal ke apa, aku tak tahu. Dan kedua, walaupun awal-awal kita nampak game ni macam game aneh, macam game mistik yang ada elemen cult, dia letak saka dekat pemain dia. Sebenarnya dia game main-main je, dia tak serius pun. Dan sebenarnya dia telah berjaya, walaupun aku tak rasalah ini adalah niat developer game ini. Game ini tunjukkan kepada kita macam mana gagalnya sistem 4 unsur. Dulunya ribuan sampailah ke ratusan tahun yang lepas, boleh kata hampir satu dunia berpegang dengan sistem bahawa dunia ini terdiri daripada 4 elemen asas. Udara, air, tanah, api, sampailah bangsa api menyerang. Jap, salah cerita. Elemen asas ni maksudnya dia tak boleh terurai, dia tidak boleh dipecahkan. Bila 4 elemen asas ini bergabung sesama diorang, terhasillah semua objek di muka bumi ini. Lebih kurang macam korang boleh cipta macam-macam jenis warna daripada 3 warna utama, merah, hijau dan biru. Tapi dari mana pula datang idea 4 elemen ni? Kita boleh kata daripada eksperimen lah. Orang zaman dulu membakar air, kemudian keluar uap, keluar udara kan. Dan bila air tu dah kering, tiba-tiba dia orang tengok ada macam tinggalan tanah. Api, air, udara, tanah. 4. Jadi teori 4 elemen ini adalah sains, tapi sains zaman dulu lah. Daripada teori sains ni, orang zaman dulu cubalah nak menjelaskan kenapa alam ni macam ni. Mereka kata contohnya, kenapa tulang kita warna putih? Oh, sebab tulang kita ada banyak elemen api. Yalah, elemen api tu kan macam warna putih, cerah dan panas. Rama-rama pula warna biru sebab dia ada banyak elemen air. Mereka siap bagi nisbah elemen lagi pada objek-objek. Contohnya tulang terdiri daripada 4 api, 2 tanah, 2 air dan tak ada udara. Daripada teori sains 4 unsur zaman dulu ni, ceritanya ramailah yang telah menerimanya sebagai kebenaran. Ataupun ada yang guna pakai teori sains ini masukkan dalam agama mereka. Banyak benda tahyul, mahyul, khurafat, alkemi nak cipta Philosopher's Stone yang boleh buat korang hidup
abadi selama-lamanya, memang diorang menggunakan skema 4 unsur ini sebagai asas. Malah dalam sesetengah tamadun, contohnya tamadun barat pada zaman pertengahan, diorang siap marah lagi kalau kau pertikaikan 4 unsur ni. Sebab ilmu ni datang daripada orang dulu-dulu yang lagi bijak, yang telah pun mengungkap rahsia alam keseluruhannya. Maka contohnya, korang nak tahu apa unsur-unsur ubat-ubatan yang korang dok makan, apa unsur perabot rumah korang, apa unsur senjata. Nak jawab soalan ni semua, mereka tak buat kajian eksperimen sendiri, tak. Diorang suruh buka buku yang telah pun ditulis oleh orang dulu-dulu, oleh Aristotle. Orang bijak-bijak zaman dulu dah selesaikan, dah tulis semua benda dah, kita tinggal dok pakai je, tak payah fikir. Sampailah lama selepas tu barulah manusia berani untuk mempertikai, untuk cuba nak sahkan sendiri teori yang diorang dapat daripada tok nenek moyang ribu-ribu tahun sebelumnya. Orang mula tanya, betul ke teori 4 unsur zaman Yunani kuno ni? Sebabnya generasi baru mula perasan, sebenarnya dah lama dah perasan, bahawa banyak gabungan unsur ni sebenarnya macam tak masuk akal je. Dan bila ribuan tahun kemudian barulah orang mula buat eksperimen untuk mengesahkan teori tersebut, dan didapati bahawa ternyata teori 4 elemen api, air, tanah, udara itu ternyata salah. Teori yang jadi kepercayaan, yang jadi agama selama beribu tahun itu rupanya salah. Air rupa-rupanya bukanlah unsur yang paling asas yang tak boleh dipecahkan, sebab air boleh dipecahkan kepada 2 bahagian hidrogen dan 1 bahagian oksigen. Dan sekarang ini sains moden mendapati bahawa dunia ini bukan terdiri daripada 4 elemen itu saja, tapi ada 118 elemen, dan mungkin selepas ini akan bertambah lagi. Jadi adakah kita nak kata bahawa orang dulu-dulu yang datangkan teori 4 elemen ini ternyata salah? Diorang nak scam kita, kuang asam? Tak. Mereka tak bersalah. Mereka ni adalah saintis yang mengkaji alam, dan dengan setakat ilmu yang mereka ada, mereka cuba untuk mendatangkan penjelasan yang sistematik, yang masuk akal bagi mereka. Tapi kajian orang dulu-dulu sangat terbatas, sebab bukannya ada teknologi macam mikroskop yang boleh tengok benda yang sangat-sangat kecil. Tak ada. Mereka telah memberikan sumbangan keilmuan yang dimanfaatkan selama beberapa generasi, walaupun mungkin terkhilaf jika kita nilai dengan neraca keilmuan moden. Legasi keilmuan tok nenek moyang kita dulu, kita kembangkan dan kita tambah baik sesuai dengan perkembangan ilmu zaman kita, tanpa sekali pun kita merendahkan mereka.